Tapi hari ini dapat nampak, depan mata sudah. Alhamdulillah rezeki mata hari ini. Tak ada dapat handphone kecil. Ini kali dapat pesan. Dengan itu majlis mempersilakan. Terima kasih. Terima kasih majlis. Panjat kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia-Nya. Usia dilanjutkan, kesihatan diberikan. Terima kasih banyak atas ruang yang membolehkan saya bertemu dengan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Saya memohon ampun dan maaf. Program ini cuma 1 hari saja dimaklumkan. Masanya pendek, pasal supaya saya balik daripada umrah, saya beritahu supaya adakan perjumpaan. Kemarin saya datang. Bila mendarat saja saya beritahu terus saya mau turun ke kawasan Kinabatangan. Kena masa penamaan calon saya tidak ada. Waktu itu kerana program sudah awal diuruskan, saya minta tabung haji tukar dia punya tarikh, dia tidak boleh. Pasal bulan depan Ramadan semuanya ada pulih. Jadi mohon ampun dan maaf sekiranya agak singkat masanya untuk tuan-tuan dan puan-puan maklum. Namun demikian saya ucapkan terima kasih di atas kehadiran semua pihak pada hari ini bersempena dengan Pilihan Raya Parlimen dan DUN Lamak ini. Saya ucapkan mudah-mudahan doa kedua-dua calon kita ini mendapat kejayaan yang ada. Yang dikasihi Saudara Sadi, calon Parlimen Kinabatangan. Yang dikasihi Mentawati, calon DUN Lamak, Ketua Bahagian dan Ketua PDM tadi yang berucap Borhan nama dia. Acok nama. Bagi Kareba. Madece. Kareba Madece. Dan Ketua PDM dan saya yang berhormat saya tidak dapat sebut satu persatu yang hadir pada hari ini. Yang penting penduduk kampung yang dapat melapangkan masa untuk kita bertemu pada hari ini sedikit sebanyak untuk kita menjelaskan, menerangkan betapa pentingnya pilihan raya kecil. Walaupun dia kecil, penting. Kerana bukan kedudukan itu bukan setakat suara. Walaupun Datuk Sadi tadi lokal 6 dia bilang. Kebimbangan saya banyak. Sebagai seorang dalam gelanggang politik hampir 36 tahun. Sudah pun berada dalam gelang politik zamannya Tun Mustafa, zamannya Mahathir semuanya. Dan saya bukan hanya mendengar TikTok, WhatsApp, saya sendiri merasa, saya nampak bagaimana keadaan ini berlaku di negara kita, di bumi Sabah. Saya juga mantan naib Presiden UMNO. Jawatan yang paling tinggi dipegang oleh orang Sabah. Bukan senang dapat naib presiden. Orang kampung dari kampung Bubu boleh juga dapat jawatan. Tapi yang penting kepada kita bukan setakat suara, bukan setakat bicaranya, kedengaran. Tapi niat kita jauh penting ialah dapat merealisasikan, menjadi kenyataan. Tidak ada artinya kita suara mempertahankan hak kita di bumi Sabah ini. Cakap saja itu. Sepanjang jalan 20 tahun kita pertahankan hak. Adakah hak kita sudah pun ditunaikan? Sudah meninggal dunia Allahyarham Tun Mustafa. Sudah meninggal dunia Allahyarham Tun Puat Steven. Mereka lah yang telah terikat, dijanjikan dalam perjanjian 63 bahawa kita akan membangun, maju, jauh baik daripada zamannya pihak British. Dan kita terikat. Kenapa? Oleh kerana kita mau membentuk sebuah negara yang rakyatnya berpadu, rakyatnya bersatu,
Memang kita nakkan, ya. Tapi suara kita kedengaran kan tidak. Saya banyak menegur itu di parlimen. Bukan cakap di belakang, cakap di depan. Yang amat berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, kau sudah jadi Perdana Menteri kelima ini. Jalan raya tidak siap-siap. Tapi salahnya warisan. Jalan tidak siap, warisan. Air tidak ada, warisan. Dorang yang perintah, saya yang salah. Bagus itu. Pasal apa ini? Kebimbangan saya di muka bumi ini ialah oleh kena penyakit yang besar. Rasuai. Rasuai. Dalam kehidupan, pasal itu kita perlu beringat. Saya baru balik daripada Mekah. Sehingga sekejap di Doha. Di Doha itu bila saya nampak, hanya minyak saja. Tapi saya tidak pernah dengar, selama hidup saya tidak ada air. Negara itu negara yang padang pasir itu, desert, dry area. Tapi pernah kamu dengar ketandusan air? Singapura tidak pernah dengar padam lampunya. Saya balik-balik kemarin dari Makkah ke punya rumah, ekornya rosak. Tidak apa saya beritahu Datin, tidak apa kita berpanas. Jangan bimbang tentang panas. Tidak perlu berpayung dalam perjuangan, kita harus tegas. Kita harus berjuang. Ada umat yang jauh berpanas daripada tempat duduk. Yang miskin itu. Mereka begini merasa panasnya dunia ini, masakan kita selaku insan manusia tidak boleh merasa panasnya, tapi atasi masalah kepanasan. Penting kepada kita. Saya terikat. Yang membesarkan UMNO di Sabah ini Barisan Nasional, saya di antara pimpinannya ini. Termasuk rakan saya, Sairin Karno, Datuk Sairin. Kami yang membesarkan, saya ketua pemuda itu. Saya bawa si Najib. Dia ketua pemuda, saya ketua pemuda. Sampai ke Tawau. Ramai orang Bugis itu. Pasal itu saya sudah pandai cakap Bugis. Sikit-sikit je. Pasal apa dibawa? Tapi kita melihat keadaan dia, kita besarkan UMNO. Kemana UMNO? Banyak perkara. Saya bersuara lantang di kabinet. Saya bersuara lantang di parlimen. Kadang-kadang teguran saya itu berat juga itu, kasar juga. Tapi jangan bimbang, jangan takut kalau ingin memperjuangkan kebenaran di muka bumi. Pasal kebenaran itu akan membawa kebaikan kepada umat di masa yang mendatang. Percayalah. Jangan sekali-kali gentar. Jangan sekali-kali takut. Jangan sekali-kali. Itu baru si Sadin cakap tadi. Nafsunya. Memang seberat-berat perjuangan umat di muka bumi ini. Bukan mau bertanding, mau jadi calon, jadi YB. Tidak. Mau berperang, tidak berperang. Yang paling berat perjuangan umat di muka bumi ini lawan dengan nafsu. Kadang-kadang bajunya itu warisan. Ada yang satu cantik, ada yang satu mau lagi cantik daripada yang cantik. Kadang-kadang nafsunya itu mau tudungnya itu lebuci belumci mau berkilat lagi satu tudungnya. Nafsu itu. Sama saja itu, asalkan dia menutup aurat, tidak apa, tidak jadi masalah itu bagi kita. Tapi terkadang ini yang kebimbangan. Negara kita, bayangkan hari ini belanjawan negara kita 390 bilion. 390 bilion. Tahun lalu bukan 300, 490 bilion. Tahun lalu 450 bilion. Di mana ini duit? Kemana duit? Ini membimbangkan saya. Bayangkan sekolah saja di Sabah. Ada sekolah yang masih batapan itu. Ada sekolah yang ada tandas tidak ada airnya. Pasal itu saya mewujudkan Kementerian Pelajaran. Kerana ini penting kepada umat. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca oleh Muja Muhammad. Baca apa itu? Pasal ilmunya itu. Boleh mengatasi. Saya anak orang miskin ini dilahirkan tahun 50-an pula. Tahu umurnya pula nanti. Zaman Jepun.
Ya. Boleh jadi menteri, boleh. Pasal apa? Ada ilmu. Penting kepada kita. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, lihat apa yang berlaku di sekeliling. Jangan pikirkan. Saya setuju dengan calon kita yang berhormat Datuk Sadi. Bila disebut air pun tidak ada, berbagai-bagai yang tidak ada, kita doakan. Mudah-mudahan jadi YB. Begitu juga Mas Lawati. Bila saya sebut dia YB, Mas Lawati dia tunggu. YB-nya teruskan perjuangan. It's not sebagai YB, bukan mudah. Bayangkan kita berjuang. Berapa penggal kita jadi pembangkang. Tidak ada parti di Sabah ini yang boleh bertahan. ASNO tinggal sejarah saja. Berjaya, hilang pejabat saya. PBS daripada 30 lebih, hari ini tinggal 7. ASNO perintah 20 tahun, 10 tahun. Hari ini satu YB pun tidak ada. Berjaya, langsung jangan cerita. Warisan ini walaupun partinya dalam keadaan usianya bukanlah seperti ASNO dan Berjaya, bukan seperti PBS. Cuma kita perintah 2 tahun saja. Itu pun dalam jangka masa 2 tahun kita perintah. Banyak perubahan yang kita lakukan dari sudut kesihatan, dari sudut pendidikan. Cuma masanya singkat bagi kita. Pasal itu dalam pilihan raya yang baru ini pun, saya peringatkan. Bukan masa depan saya. Saya tidak mau jadi ketua menteri gila itu. Mau gila mau jadi ketua menteri. Bukan saya mau gila jadi ketua menteri. Jumaat hari ini, Tun Mahathir namakan saya Perdana Menteri ke-9, bukan ke-11. Saya tolak. Pemimpin orang Perikatan Nasional minta saya timbalan Perdana Menteri. Jumaat hari ini. Baru balik dari umrah, bukan kita cerita bohong. Saya tinggalkan, saya mau balik ke Sabah pasal saya mau tolong rakyat di Sabah. Penting. Masih lagi muda. Bukan lanjut usianya, tapi mau berjuang kadang-kadang ini saya tahu juga. Pasal itu saya menyusun anak-anak muda si Muhammad, adik saya Datuk Yusuf, Datuk Aziz, Jamil, semuanya orang-orang pemimpin pelapis macam orang muda juga sisa. Begitu juga Mas Lawati, orang muda. Yang penting kepada kita bukan setakat suara, bukan setakat local party. Pada suaranya lokal, tapi pelaksanaannya tidak lokal. Bayangkan hari ini, tidak pernah dalam dunia orang boleh angkat sumpah jam 3 pagi. Saya sudah lama ini berkhidmat dalam politik, di gelanggang politik. Bukan setakat di Sabah, mantan pengurusi ahli-ahli parlimen dunia ini. Jajahan British, berapa negara yang kita takbir, saya menjadi chairman Commonwealth Parliament. Pejabat saya di England. Tidak pernah saya nampak, saya dengar, angkat sumpah jam 3 pagi. Kalau cukup, kenapa tidak jam 10? Lepas itu saya dengar lagi bergaduh. Pasal apa? Calon yang bebas. 5, tidak ada jawatan. Sekali tengok diubah, terus angkat sumpah. Besok pagi ada jawatan yang bebas. Jadi bebas ini termasuk calon bebas. Yang lawan dilamar. Nama saja itu jauh. Ini bekas mantan ketua pemuda saya ini. Wira. Kemana mau dibawa orang Sabah ini? Kemana orang Sabah membawa orang Sabah ini? Tolonglah. Pilihan raya dilamak, pilihan raya Kedimatangani cukup penting untuk kamu punya zuriat. Bukan saya. Penting. Jangan terikat oleh kerana nafsu. Jangan terikat oleh kerana duit. Jangan taksub dengan parti itu. Jangan taksub dengan warisan. Jangan taksub dengan bien. Jangan. Bayangkan, saya mantan naik presiden. Sekarang ini kasih mati UMNO bien ini.
Mantan Presiden UMNO, Tun Mahathir pun mau kasih mati UMNO. Hari ini UMNO parti yang sudah berpecah, bukan menjadi kerajaan. Betul nggak? Di Semenanjung itu hilang. Berapa negeri yang mereka kontrol hari ini? Tidak banyak. Perlis pas, Kedah pas, Kelantan pas, Terengganu pas. Bayangkan hampir 7 negeri yang dahulu ditakluki oleh BN dan UMNO. Orang Semenanjung pun menolak BN, orang Semenanjung pun menolak UMNO. Masakan orang Cina Batangan, orang Kampung Paris, nama bukan main sedap kalah France, Paris. Tapi saya yakin bila mendengar, melihat wajah-wajah yang hadir, insyaAllah kita yakin doakan dengan Allah SWT. 24 hari bulan, tolong. Ya, saya merayu sebagai orang Sabah kepada orang Sabah, tolong. Ya, ini hari Jumaat. Lama. 30 tahun saya dalam Barisan Nasional. 30 tahun. Saya menegur cukup. Sampai saya tegur saya punya rakan, saya Datuk Najib. Dibuang saya, ditahan saya, di penjara saya. Tahan juga orang di penjara ini. Tapi nauzubillah, hari ini banyak kebenaran yang mengatasi kebatilan. Jangan takut, jangan bimbang dalam perjuangan. Fight for the right. Kebaikannya ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Bayangkan, bila Tun Mustafa membentuk negara ini, kemana di bawah? Sabah ini. Dicantumkan, waktu ASNO memerintah Sabah, tidak ada parti dari Semenanjung yang bertapak di bumi Sabah ini. Tidak ada satu parti yang bertapak di Sarawak sampai hari ini dari Semenanjung itu. Tapi kita mampu melahirkan sebuah negara dinamakan Malaysia. Mananya ada kebaikan dia. Bukan tidak ada kebaikan dia. Pasal apa? Yang kita mau, pasal kita orang Sabah tahu apa masalah kami di Sabah ini. Apa yang kami mau makan ini. Apa yang kami mau supaya anak kami ke sekolah ini. Bayangkan dilahirkan Yayasan Sabah itu oleh Tun Mustafa untuk mewujudkan supaya ada trust fund membantu anak-anak yang miskin sekolah. Diantar belajar dalam negara, belajar di luar negara. Tapi kemana itu hartanya? Paling kaya itu. Yayasan yang paling kaya di dunia dengan kayu yang paling mahal di Sabah. Kemana duitnya itu? Nauzubillah. Itu yang membimbangkan. Tidak cukup daripada itu, Datuk Haris tahun 1997 bergabung berjaya dengan Barisan Nasional. Dibaginya 200.000 hektar tanah di Sabah ini, di bawah Felda. 200.000 hektar tanah ini. Kemana Felda? Dijanjikan Felda ini supaya ada peneroka. Lebih kurang 40.000 orang peneroka untuk membasmi kemiskinan, bagi tanah 200.000 ekar lebih kurang tanahnya. Hari ini berapa peneroka di Sabah ini? 1.600 orang. Kemana tanah ini 200.000? Diumas-umas, dikelebakan, ditawau. Pelda diserahkan kepada FGB, satu syarikat. Tapi Pelda itu sepatutnya membantu umat di luar bandar. Hari ini bangunan pejabat Felda nilainya dekat 100 juta lebih kurang. Tidak tahu berapa ratus juta. Di mana letak pejabat Felda? Untuk peneroka di Kuala Lumpur. Oh, tinggi bangunannya, bertingkat-tingkat. Tapi sejauh saya punya mata memandang, tidak ada peneroka di Kuala Lumpur. Betul. Jadi peneroka dari mana datang? Dari Pahang, dari Ladatu, dari Tawau. Mau datang ke KL, tambang tikit susah. Betul. Kenapa lah tidak diwujudkan bangunan yang tinggi sama ada di Pahang, di Sabah, di mana ada tanah yang telah pun diberikan kepada badan itu untuk membantu umat.
Pasal itu kita kerjasama boleh, tapi jangan kerjasama tidak seimbang. Kerana kita tahu bahawa kerjasama penting kepada kita. Dalam pembinaan negara, selalu saya tegur Mahathir. Selalu saya tegur pemimpin-pemimpin semenanjung. Building a nation touch the heart of all Malaysian. Kalau kita membina sebuah negara, sungguh nurani umat di negara ini. Kalau kita membina sebuah keluarga, sungguh keluarga itu sebaik mungkin. Anaknya, cucunya, keluarganya, menantunya. Kadang-kadang kalau kita tidak pandai membina itu susah juga. Ucapkan je keadaan. Bayangkan, tidak pernah dengar di Kuala Lumpur itu tidak ada air. Betul tak? Lampunya padam. Di sini padam tak? Padam juga. Ini yang saya lihat. Banyak petunjuk Tuhan. Jadi saya harap sungguh pilihan raya kecil ini dapat kita letakkan calon kita, kedua-dua calon, yaitu Datuk Saddiq dan juga Mas Lawati, bukan hanya untuk menyuarakan, tapi menjayakan agenda untuk membantu umat yang ada. Ya, jangan kita taksub dengan UMNO itu. Jangan terikat, oh pasal ini mengenang jasa. Jasa apa yang dikenang? Jasa Mahathir dalam UMNO lagi besar. Jasa saya membantu Kinabatangan ini buat rumah PPRT, buat macam-macam di sini. Malah saya mau cerita, termasuk kawasan Serin Karno saya bantu di Keningau. Bukan pasal jasa mau dikenang. Kita mau ke depan kemana kejayaan anak-anak ini. Ya. Banyak itu. Bayangkan hari ini, bolehlah orang kata, oh kami bagi otonomi. Kuasa kepada sahabat UMNO. Daripada saya naik presiden, sampai keluar dari UMNO, tidak ada otonomi UMNO ini. Ini suara ini bukan suara UMNO Sabah, ini suara UMNO Malaysia ini. Percayalah dengan saya. Besok kamu undi, YB UMNO yang bersuara bukan Kinabatangan itu. Boleh lantang suara, tapi bolehkah dia merealisasikan apa yang dikehendaki oleh umat di peringkat akar umbi ini? Tidak. Tidak akan boleh. Mereka akan akur, mereka akan tunduk. Bayangkan hari ini persidangan Agung UMNO di Kuala Lumpur. Ketua Pemuda UMNO, Akmal itu, lantang bersuara. Kemarin umumkan, keluar daripada kerajaan, Menteri Melaka. Pasal apa? Mau bersuara. Pasal apa itu? Pasal parti. Banyak petunjuk Tuhan kepada umat hari Jumaat ini. Sebelum mengundi 24 hari bulan ini. Ya, jangan tengok markasnya semata-mata. Jangan dengar ucapan saya, tapi rasa bagaimana susah kamu ini pada hari ini. Bayangkan susah anak cucu kamu. Pasal itu, walaupun saya baru balik kemarin daripada Makkah, daripada Umrah, saya beritahu jangan buang masa. Isteri saya cakap, bang, rehatlah dulu, pernah ini. Tawaf sana, tawaf sini sampai gelap, panas di Makkah, di Madinah sejuk. Tapi di Makkah panas, tidak apa saya bilang. Pasal saya mau turun ke bawah untuk bertemu dengan orang-orang di kampung Paris. Supaya memperingatkan, menyampaikan kebaikan-kebaikan kepada umat, menyampaikan supaya perjuangan kebenaran-kebenaran ini perlu kita bertahan bertapa walaupun warisan menjadi pembangkang. Ya, tapi pembangkang kita daripada berapa kursi yang dulu 14 saja. Hari ini 25. Bayangkan 25 kursi, PBS tinggal 7. UMNO kosong. Berjaya tidak ada itu. PBS-nya bayangkan warisan. Mananya inilah suara orang Sabah, bumi Sabah yang kita boleh yakini untuk menjayakan agenda masa depan orang Sabah. Jangan bilang bumi ini kaya. Kaya dengan kelapa sawit. Nauzubillah saya cerita. Bayangkan di Kinabatangan ini. Proses kilang minyak masak pun tidak ada di sini. Walau waktu saya jadi kerajaan, di Tawau sudah ada itu. Mana si Mamung? Mamung,
Ini. Sini kau, ini orang bekas MP saya di Kelabakan. Ya, di Tawau sudah ada kilangnya di situ. Minyak best. Saya beritahu dengan mereka, wujudkan satu kilang di situ yang dahulu kerja 40 orang di Semenanjung. Kamu balik di kampung. Jumpa kau punya mama, jumpa kau punya keluarga, balik ke kampung. Begitu kita membantu umat itu supaya mendapatkan, rapatkan silaturahim yang jauh dapat didekatkan. Bayangkan, ibunya itu ingatkan apa jadi dengan anak saya kerja di Semenanjung ini. Kadang-kadang dah cukup makan, dah dapat tidur pasal bimbang kejadian anak di luar. Pasal itu kita mau bangunkan Sabah ini. Pasal itu sudah ada kilang. Saya lahirkan satu kilang di Sandakan. Tidak jadi. Di Keningau tidak jadi. Ya. Pasal apa? YB saya dibeli. Itu yang kadang-kadang kebimbangan saya. Tapi tidak apa, itu berlalu. Jangan putus asa. Saya sudah beritahu orang-orang pelapis-pelapis ni, Rizanya, Mas Dawatinya, adik saya Datuk Yusuf, semua Muhammad ini, Jamil, ini orang muda, saya sapar semuanya ni. Dan saya yakin, insyaAllah, di hari raya kali ini, MPD akan boleh mengubah keadaan kita di Sabah. Dahulu, kita tumbangkan BN. Bila BN tumbang di Semenanjung itu, di Sabah ini tumbang. Doakan mudah-mudahan akan ada perubahan. Tapi setakat ini walaupun ada yang bicara, ini tidak ada tambahan dia. Tidak ada perubahan, pasal tidak berubah kerajaan. Dengan ada adun, dengan ada tambahan MP. Itu bukannya artinya itu. Tapi jauh penting untuk selaku seorang YB mewakili Kinabatangan bersuara di parlimen dengan jelas, tanpa gentar, tanpa bimbang, bahwa perjalanan duit yang dibelanjakan belanjawan 490 bilion ini ke mana ini? Kami mau masuk supaya duit ini juga separuh masuk ke Kinabatangan. Sekolahnya, hospitalnya, bayangkan. Rancangan saya mau membedakan satu Kementerian Kesihatan. Saya mau wujudkan satu hospital swasta yang dimiliki sahamnya separuh swasta, separuh kerajaan negeri. Dan yurannya masuk hospital swasta itu jauh murah daripada masuk KPJ, masuk ini hospitalnya mahal. Pasal saya tahu, sudah ada rancangan kita untuk membina kilang-kilang. Buat apa? Ubat. Di Sabah. Kalau di Melaka boleh buat ubat ada kilangnya, kalau Negeri Sembilan boleh buat ada kilangnya, masakan kita di Sabah tidak boleh buat kilang ubat? Bila ada kilang, ada kerja anak kita. Bila ada kilang ubat, harganya murah daripada kita beli dari Semenanjung. Kita beli naik kapal lagi ubat itu. Kalau kita buat kilang di Sabah, kita boleh edarkan dengan keadaan yang murah. Tapi malangnya angkat sumpah jam 3 pagi. Saya tahu kadang-kadang itu tidak cukup pun mereka angkat sumpah. Yang penting kepada kita, di hari raya kali ini pastikan kemenangan kepada kedua-dua calon ini. Seorang tokoh peguam yang saya kenal, bapak dia pun saya kenal. Waktu dulu saya bertumpung dengan arwah bapak dia bagi kempen di sebelah di kawasan sini. Tidak jauh. Saya berucap, pasal saya ketua pemuda waktu itu, ya, sejarahnya. Jadi hari ini saya berucap, insyaAllah anaknya akan dapat kejayaan nanti. Daripada mengundi calon yang ada sekarang ini habis. Ketua Wira. Sudah Ketua Wira, lepas itu APKO lagi. Lepas daripada APKO, masuk lagi bertanding bebas. Sudah bebas sekarang ini pergi UMNO lah pula. Mengejar apa ini? Yang dikejar ini perjuangan APKO kah, perjuangan warisan kah, perjuangan UMNO kah, perjuangan bebas. Rupanya perjuangan nafsu. Itu akan salah ini. Jadi kita kena hati-hati memilih pemimpin yang ada ini. Boleh lantang berucap, boleh bicara dengan baik.
Tapi perbuatan dia mengukur sama ada dia bicaranya, ukuran amalannya itu betul kan tidak. Ya. Kita ketua menteri 2 tahun saja, 20 bulan lebih. Tidak pernah dalam sejarah ada saya ambil kayu mana, datang kaki batangan, tidak ada itu. Satu batang kayu pun saya tidak ambil. Tanah pun saya tidak ambil. Saya beli tanah. Pasal apa? Saya bagi gerang tanah kepada orang-orang kampung ini di merata tempat. Pasal saya tahu ini amalan kita. Ya. Penting kepada anak-anak kita di masa akan datang. Ya, tapi malangnya angkat sumpah jam 3 pagi. Walaupun tidak cukup. Tapi jangan bimbang. Saya berharap saya akan sorakan dan saya akan maklumkan dengan yang hormat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya tahu ada special branch ini, kamu catat. Ada SPR punya, kamu catat. Saya akan bersuara. Rasuah lawan rasuah. Ya, kes orang masih berjalan. Ya, yang saya harap jangan kes berjalan. Terkadang itu ada kes yang masih berjalan, lantik jadi cemen. Pengurusi badan berkanun, banyak petunjuk Tuhan sama kamu itu. Perjalanan pemerintahan yang ada pada hari ini, kemana itu? Saya boleh bergabung itu kalau saya mau bergabung dengan mereka itu. Tapi gabungan apa itu? Ya, saya beritahu, di Sabah sudah sampai ketika kita putuskan supaya Sabah memerintah Sabah. Manakala di Semenanjung kita boleh bergabung dengan mana-mana parti di Semenanjung. Itu peringkat nasional. Sekarang pun kita bergabung di peringkat nasional. Ya, adik saya jadi timbalan menteri di situ. Tidak ada masalah untuk kepentingan negara. Tapi untuk Sabah ini kepentingan umat Sabah ini. Asal kalau kita lantik calon YB UMNO, bukan kepentingan Sabah yang dipikirkan, kepentingan UMNO. Percayalah dengan saya, mantan naik presiden ini. Saya sudah nasihatkan adik saya si Bung. Bung, masuk kau pergi warisan. Bos, susah bos, pasal ada kesnya. Kadang-kadang itu bimbang saya. Ya, saya tidak mau bicara pasal dia. Yang penting masa depan. Yang penting pilihan raya ini putuskan yang berhak memutuskan di Paris, di kampung Paris ini orang Paris. Betul kan? Ya, jadi berapa ribu di sini pengundi? Berapa ribu pengundi? 3.000 lebih. 3.000 lebih banyak. 800. Masa kan tidak boleh ditumbangkan. Di Sempurna itu saya ini kubunya juga kuat di situ. Bapak saya tuh sekarang. Ya, bagaimana kita tumbangkan UMNO? Orang belanja berjuta situ, lebih kurang 10 juta mau numbangkan saya. Tapi orang Sempurna walaupun tidak ada PhD-nya, dia tidak pikirkan duit dapat 500, 1.000 ke berapakah. Yang dong pikirkan kena ada kenyataan, bukan setakat suara merealisasikan supaya jangan berlaku. Ya, keadaan ekonomi sama masa depan bangsa. Dan saya tahu sampai pilihan raya tadi Datuk Sandi pun sudah sebut penting 2-3 hari. Ini orang yang biasa 2-3 hari. Pasal kadang-kadang iman manusia ini tidak kuat. Seumpama saya cerita tadi, nampak tempat duduk jirannya itu tudungnya biasa, tapi di sebelah itu lebuci, dia pun mau lebuci. Balik ke rumah, bang belikan aku 1 kulikan. Beli apa itu? Tudung. Dari mana kedainya? Kedainya di situ. Pasal saya punya kawan cerita. Itu nafsu. Begitu juga kadang-kadang kereta tidak cukup Proton mau Mercedes, tidak cukup Mercedes mau Ninja. Bayangkan nafsu manusia. Jadi saya berharap sungguh 2 hari sebelum mengundi yang dicerita di Sesadi. Manusia ini kadang-kadang membimbangkan saya. Pacar-pacar lah, ahli-ahli lah. Walaupun bajunya putih, tapi tidak dibagi payung, merajuk. Mau bergerak, beramal. Ini amalan mengundi. Ada kamu masuk masjid, mau membayar, masuk tiket ada. Tidak ada itu. Membayar itu tidak. Beramal ini. Percayalah dengan saya.
ganjarannya itu bukan di dunia, akhirat. Di dunia sampai ke akhirat. Ya. Tapi saya tahu kadang-kadang itu kita perlukan kendaraan. Kita perlukan kadang-kadang baju supaya nampak warisan, macam-macam warna. Yang ini warna warisan, yang ini lokal. Dalam tahu, yang tadi saya nampak undi warisan, yang ini bukan main lagi gambar si Sadi. Bila saya tengok poster dia, orangnya handsome. Macam pelakon Superman. Kalau saya tengok gambarnya. Ya. Macam-macam pakaian-pakaian. Itu cuma hiasan, tapi yang jauh penting dalamannya itu ikat jiwa. Ikat hati kita dengan amalan untuk membantu supaya anak-anak kita jauh baik masa depan mereka ini. Saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian. Banyak saya akan ceritakan nanti, saya sudah beritahu Datuk Sadiq, saya akan datang ke Sukau dan saya akan datang ke Lamak nanti, ya, mungkin besok malam di Lamak. Ya, di Lamak situ saya akan datang, sama ada besok malam kan tengah hari tidak tahu ke Muatul, ya. Dan penting juga bagi saya untuk pastikan supaya kita reach out, orang bilang, dampingi rakyat yang ada, pemudi-pemudi di kawasan Kinabatangan ini supaya berjalan dengan baik. Dan sini ada SPR ini. Dan saya minta kepada pegawai-pegawai SPR ini kira undi dengan baik. Jangan salah kira. Saya mau untung itu, jangan lari hitung. Ya. Itu yang penting. Saya mau supaya besok nanti borang 14 mesti ditanda tangan. Jangan tidak tanda tangan borang. Pastikan supaya jumlahnya kena perjalanan undang-undang yang ada. Salah undang-undang, salah kadang-kadang kita memilih kerajaan, akibatnya kepada umat yang ada. Yang pakai baju itu orang siapa itu semua SPR. Jadi saya berharap sungguh hari ini, walaupun masa saya singkat, ya, saya harap jangan lupa orang kampung Paris, undi, saya dah dengar undi, yang mudah-mudahan, ya. Jadi jangan lupa itu Sadi, ya. Si Sadi ini seorang tokoh, saya kenal dari awal. Saya minta dia, Datuk Sadi, masuk barisan. Dia tidak berkira. Dia tidak cerita apa-apa. Dia bilang, Datuk, jangan bimbang, Datuk. Masuk. Tapi saya terlampau sibuk. Sampai mengumumkan dia di rumah itu. Tunda sana, tunda sini, lepas itu. Datuk Sri, saya mau ikut dengan warisan. Saya tidak minta mau jadi calon. Itu lillahi ta'ala. Pasal itu, saya minta Zahari jadi calon. Saya beritahu pasal Zahari ini ketua bahagian di situ. Bantu dia, membantu yang ada. Dan seorang tokoh bukan berlandaskan dengan niat nafsunya itu, maka bila sudah sampai ketika mungkin ditakdirkan Allah Subhanahu Wa Taala bubar parlimen Dewan Undangan Negeri Lamak dan Kinabatangan ini, maka kita letak calon Datuk Sadi untuk calon Kinabatangan. Ini pun saya masa diumumkan dia calon ni, saya sudah di Makkah, di Madinah. Dorang sini sudah saya di Madinah. Itu saya doakan dia, ya Allah ya Tuhan, bantulah kami. Bantulah orang sabar. Saya berdoa di Ka'bah itu. 36 tahun saya berjuang. Bukan senang orang kita. Tengah saya di Mekah itu, tengah saya di Madinah, terkuat Datuk, tolonglah. Anak saya mau sekolah, kita dia tidak ada. Bayangkan, membimbangkan saya sebagai seorang pemimpin. Di mana harta duit? Mana duit jasa sampai? Kemana anak-anak kita sampai kadang-kadang membimbangkan saya. Pasal itu saya sanggup bertahan untuk terus berjuang. Walaupun dalam keadaan yang kita katakan bahwa kita menjadi pembangkang, tidak banyak peruntukan, tidak banyak duit. Walaupun kita bukan parti yang banyak duit, tapi kami banyak semangat kuat untuk memperjuangkan orang sabar. Tidak kira bangsanya, tidak kira agamanya. Jangan mengira bangsa dan agama ini
Pasal itu bila saya letak bayangkan menyatukan umat yang bertanding di Tungku ini. YB Asapar. Bangsanya apa itu? Orang sungainya ada. Bajaunya ada. Dusunnya juga ada. Bunyinya orang Bugis. Yang si Aruna ini orang Tidung. Berbagai bangsa. Si Muhammad ini orang Idaan. Bayangkan, kadang-kadang bila saya lihat mengikat YB Alex Tian, Alex Wong. Ini semua Cina-Cina anak-anak. Bukan saya menyirai. Kadang-kadang jangan oleh kerana kita selaku Islam bahwa jangan melihat orang-orang Kristian, orang Cina, tidak. Wah, memang kita kena bersyukur penyatuan umat mendekati mereka ini sebahagian daripada dakwah kita. Bahawa orang Islam kepimpinannya bukan seumpama ini. Kita bukan ekstrim warisan ini. Ya. Tapi kita mengikat jiwa manusia, tidak kira bangsanya, tidak kira agamanya. Saya selalu cerita, kalau kamu pergi kedai, terkadang itu ada di restoran yang bertudung itu budak Islam itu. Tapi kedainya itu orang Cina punya. Kedai runcitnya tauke Cina. Tapi orang Islam itu bergaji 1.000, dibawanya duit, kasih makan anaknya itu, kasih sekolah anaknya itu. Yang Cina bagi gaji. Pasal itu jangan kita mengikat. Pasal dalam Al-Quran itu sudah diperingatkan kepada umat. Qul ya ayyuhal kafirun la'budu ma ta'budu la antum abiduna ma'bud wala ana abidu ma abattum lakum dinukum waladin. Dipendekkan. Agama dia dengan agama dia, agama kita dengan agama kita. Yang penting kepada kita, pastikan supaya perjalanan jangan ada taksubnya itu. Dan saya berharap walaupun ini disebut oleh Datuk Sadi kubu UMNO, kubu BN, jangan bilang kubu BN. Tun Mahathir Presiden UMNO, Presiden BN boleh tumbang di Kubang Pasu itu. Masakan UMNO tidak boleh tumbang di jabatan. Boleh kan? Jangan, tidak boleh. Jangan mengenang itu anaknya. Jangan, ini bukan dikenang anak si Bung Mokhtar. Jangan. Adik saya Datuk Yusuf ini mantan ketua bahagian UMNO Datu YB dia. Dia berlawan dengan Sarjan Dumi. Saya letak calon untuk tumbangkan adik saya di Datu. Pasal apa? Ikatan jiwa saya sebagai pemimpin. Bukan saya tidak sayang dengan adik. Ini darah saya ini. Tapi saya berpikir bila saya imam jamaah di belakang ini. Berbagai bangsa, berbagai keturunan itu. Saya tawaf di Mekah itu. Bersujud lantai. Dahi saya letak di dahi di Kaabah itu. Yang memijak ini berjuta umat itu. Begitu hina umat ini. Tidak kira bangsanya. Bukan saya tidak boleh, saya sayang sama dia saya. Saya tumbangkan. Hari ini dia jadi YB di Datu. Sayang saya sama dia. Bapak saya pun sekarang ini. Saya tumbangkan dia di Sempurna. Bapak saya yang membesarkan saya. Bukan orang lain. Tapi bukan pasal itu saya pikirkan. Saya pikirkan masa depan orang Sabah, rakyat Sabah ini perlu dibela dengan baik. Jadi saya berharap jangan pikir jangan. Seorang tokoh, saya dapat seorang peguam. Banyak ahli-ahli saya, ini seorang tokoh. Besok nanti bagaimana bicaranya memperjuangkan. Jadi kena ada suara kita di Dewan Undangan Negeri. Ada suara di Parlimen. Saya tahu sisa ini buat kerja. Ya. Tuan-tuan dan puan-puan yang mati sekalian, mungkin cuaca tidak baik. Ya. Tapi saya yakin walaupun ya secara mendadak saya panggil, mungkin urusan kamu ada pada hari ini, saya minta ampun, minta maaf ya. Karena cuma dalam masa yang singkat saya beritahu dengan Datuk Jaujan, Datuk Sadi, Ketua Bahagian, saya mau berada di sini. Datang kemari dan saya akan jalan ke mana tempat untuk bertemu dengan rakyat di Musyawarah. Sekali lagi, saya katakan, saya merayu sendiri. Ya, kalau tidak keberatan, tolonglah, undilah pati warisan ini dalam keluarga. Kita tolong semua orang Sabah. Ya.
minta tolong dengan orang Sabah. InsyaAllah jangan bimbang. Ya. Bagi saya, mudah-mudahan kita akan mendapat kejayaan dalam pilihan raya kali ini. Dan saya yakin penting Parlimen juga. Kerana Parlimen walaupun jangkauan masa mungkin tidak sampai 2 tahun bubar Dewan. Sudah 1 tahun lebih. Dan penting pada kita untuk tapak ini dapat kita perkasakan, perkuatkan. Ya. Kerana kita masih lagi di peringkat nasional. Jangan bimbang. Macam saya peringkat nasional, kita bantu mereka di sana. Pakatan Harapan, kerajaan pusat. Siapa saja kerajaan pusat. Kerajaan Sabah perlu menyokong. Tapi di Sabah, pilihan tidak ada lain. Mesti Sabah diperintah oleh parti lokal. Ya. Jangan pula parti lokal kan sumpah jam 3 pagi. Ya. Kita mau betul-betul parti dengan baik. Jangan nanti ada peneroka seperti yang disebutkan 200.000 hektar tanah. Hari ini di umas-umas di Felda bukan membasmi kemiskinan umat. Cukup bulan utang lagi. Utang. Itulah kehidupan peneroka yang ada ini. Pinjam duit untuk buat rumah mereka ini. Ya. Jadi kemana kita mau bawa umat? Tuan-tuan sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan ampun dan maaf kepada semua pihak yang sedikit sebanyak menyusahkan atas kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Jangan lupa, yang raya ini cukup penting, 24 hari bulan. Pastikan kejayaan kedua-dua calon kita akan dapat kita tingkatkan keupayaan dalam pilihan raya di peringkat nasional, ya, yang akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.